Assalamualaikum warahmatullahi diucapkan kepada semua terutamanya pecinta dunia dua roda seantero semesta. Hari ini saya ada ride solo ke kebun. Biasanya saya naik kereta. Jadi hari ini konten lain sikit. Hari ini nak perkenalkan kuda saya yang terbaru. Inilah dia. RXX winner daripada Honda. Okey, kuda ini yang berkekuatan 150 ekor kuda saya beli pada 3 minggu yang lepas. Setelah 2 minggu berfikir, memilih antara banyak, kan ada banyak kan. Banyak kuda-kuda moped di luar sana. Saya bandingkan harga, jajan dan juga teknologi yang ada. Jadi saya telah bernekat sepenuhnya dan menjinakkan kuda ini sebagai tunggangan saya yang terbaru, menggantikan kuda saya yang dah 18 tahun. Kudanya Honda juga. Tak tahulah, mungkin dah lekat sangat dengan Honda ni kot. Okey, kalau di sosial media tuan-tuan mesti tahu kan, RSX dan RS sebelum ni macam-macam problem. Tapi RS winner ni telah di-upgrade. Saya tak payah cerita pasal apa upgrade dia kot, sebab dah banyak dah info dalam internet. Okey, hari ni ride saya tak jauh, 90 km pergi dan 90 km balik. Nak ke mana? Kita nak ke kebun. Okey, kelajuan saya tadi tak laju. Saya bawa 80-90 km sejam pada GPS. Motor ni baru 1000 km. Tapi saya dah tukar minyak hitam masa 600 km. Alhamdulillah, tunggangan sangat selesa. Dia punya pickup memang ada. Yelah, maklumlah motor baru kan. Warna pun cantik. Okey, saya rasa sampai sinilah dulu untuk video saya yang pertama ni tentang kuda saya ni. Nanti saya nak cerita lagi kuda-kuda yang lain. Alamak. Dulu ada seekor kuda macam kuda yang kat sana tu, tapi dah jual. Macam mana lagi kebun naik bukit dengan kuda tu? Walaupun berkuatan beratus-ratus ekor kuda, tapi nak pergi kebun. Faham? Maklumlah kebun bersemak-semak kan. Jalan pun bukan jalan tak. Jadi kita pilih kuda yang sesuai. Okey, jumpa lagi di video yang seterusnya. Nanti kita kongsi lagi kuda pula. Kongsi lagi info, share pengalaman. Tengok ni, 300 ni baru tukar minyak hitam. Saya baru guna 300. Hari tu saya tukar minyak hitam. Ini kira dia punya trik lah. Trik 1. Okey, saya nak gerak dulu ni. Nanti kita jumpa di kebun. Assalamualaikum.